Cuba bayangkan badan anda digodam dari dalam. Jantung tiba-tiba berdegup gila-gila, memori anda hilang sekelip mata, tapi bila pergi hospital, doktor cakap anda sihat. Dan macam mana penyelesaian semula jadi yang berasaskan frekuensi mungkin adalah jawapan yang sel-sel tubuh kita cari selama ni untuk kembali seimbang. Hai dan selamat datang ke sesi eksplorasi mendalam kita. Sesi kali ini dibawakan khas kepada anda oleh Wellwave Asia iaitu pengeluar VFP. Ya, VFP tu merujuk kepada Vibrational Frequency Patch. Ya. Ia adalah satu pendekatan semula jadi yang diasaskan daripada kajian frekuensi pakar-pakar sains terdahulu. Betul. Dan apa yang menarik pasal VFP ni, ia dicipta khusus untuk rakyat Malaysia dan Singapura sebagai satu cara mudah nak bantu sokong keseimbangan frekuensi badan tanpa sebarang bahan kimia. Benda ni sangat relevan lah dengan apa yang kita nak sembang hari ni. Sebab topik kita memang berkisar tentang macam mana badan kita sebenarnya sangat sensitif dengan persekitaran dan isyarat yang tak nampak kenyang mata kasar. Tepat sekali. So hari ni kita nak selam lebih dalam tentang satu misteri kesihatan yang bagi saya agak meremang bulu roma jugalah bila baca. Kita rujuk perkongsian pengalaman klinikal daripada seorang pakar, Dr. Sue Messi. Misi kita hari ni adalah nak fahamkan realiti sebenar pasal penyakit Lyme. Penyakit Lyme ni, kalau orang biasa dengar, diorang fikir, oh ni gigitan kutu babi kat hutan ya kan? Tapi sebenarnya ia jauh-jauh lebih menakutkan dari itu. Ia macam penceroboh halus yang boleh godam sistem badan kita. Bercakap pasal godam tu, cerita ni bermula tahun 1955. Suami Dr. Sue ni sentiasa cergas, sihat, tapi tiba-tiba satu hari dia terduduk, pegang dada. Jantung dia berdegup sampai 240 kali seminit. Wish, 240. Tu dah macam enjin kereta kena rem maksimum tau tak? Kalau degupan selaju tu, kebuk jantung tak sempat nak isi darah pun. Maksudnya, oksigen tak sampai ke badan. Kan? Dan benda ni bukan jadi 5 minit macam serangan panik biasa. Ia berterusan sampai 6 ke 8 jam. Dr. Sue masa tu, bayangkanlah, berlari bawa suami ke bilik kecemasan dengan bayi baru lahir kat tangan. Dia dah fikir ni memang pengakhiran untuk suami dia lah. Mesti doktor kat kecemasan tu pun panik kan bila tengok keadaan tu? Tu yang peliknya. Doktor buat segala ujian, ECG apa semua, dan lepas tu doktor pandang dia dan cakap, secara klinikal semuanya normal. Doktor cakap benda ni mustahil. Wow. Maksudnya tak ada saluran darah tersumbat, tak ada tanda serangan jantung secara fizikal lah ni. Tak ada langsung. Ia seolah-olah macam awak cakap tadi, sistem elektrik jantung dia tu kena godam. Lepas tu, bila degupan dia dah kembali normal, dia tak terus sembuh tau. Suami dia diserang migrain yang sangat melumpuhkan sampai terbaring 2 hari. 2 hari kepenatan melampau lah tu. Itu memang tanda klasik badan baru lepas lalui trauma fasa peperangan besar dalam sistem imun. Betul. Tapi cerita ni tak habis kat situ. 6 ke 8 bulan lepas tu, Dr. Sue pula mula tunjuk simptom. Tapi simptom dia langsung tak sama dengan suami dia. Tak ada isu jantung pun. Ini yang buat penyakit Lyme ni sangat licik. Dia panggil the great imitator, peniru terhebat. So, apa yang jadi pada Dr. Sue? Dia kena serang dari sudut neurologi. Sakit tengkuk, sakit bahu yang sangat kronik. Dan yang paling menakutkan, dia kena brain fog atau kabus otak yang sangat teruk. Brain fog ni ramai orang ingat macam lupa letak kunci kereta je kan? Tapi untuk pesakit Lyme, benda ni level lain sama sekali. Level yang sampai tahap dia baru keluar dari pasaraya yang memang dekat dengan rumah dia. Tiba-tiba otak dia macam zap ditutup. Kosong. Dia berdiri kat tempat letak kereta dan langsung tak ingat dia ada kat mana. Dia pun tak ingat dia datang tu pandu kereta ke tak. Seriuslah? Itu dah macam memori jangka pendek dia dipadam terus. Ini terjadi sebab patogen tu berjaya tembus blood-brain barrier penghalang darah ke otak. Ia mencetuskan keradangan teruk kat sistem saraf pusat. Bayangkan jiran awak tegur kat luar. Awak kenal muka dia, tapi otak awak langsung tak boleh cari nama dia. Dr. Sue masa tu sangat yakin dia ada tumor otak. Waktu malam pula, otak dia jadi hyperaktif. Dia cakap rasa macam kepala dia bersambung pada selimut elektrik.
Bergetar, panas, tak boleh nak tidur. Uish, seksa tu. Sistem saraf sentiasa dalam mod aktif. So, macam mana dorang akhirnya dapat tahu benda ni? Penyakit Lyme. Lepas banyak sangat proses turun naik klinik, akhirnya bukan je dia dan suami, malah ke-6 anak dorang didiagnosis dengan Lyme. 8 orang semuanya. 8 orang dalam satu keluarga? Sekejap. Secara logiknya kan, kita selalu dengar penyakit Lyme ni tersebar bila orang pergi berkhemah kat hutan dan kena gigit sengkinit. Takkan 8 orang kena gigit sengkinit kat tempat yang sama kot? Itu poin yang paling penting. Dr. Su dapati naratif konvensional pasal kutu babi kat hutan tu cuma sebahagian kecil je cerita dia. Dia cakap penyebaran ni sebenarnya boleh datang dari kutu anjing, dari lalat dan nyamuk. Wait, nyamuk? Kalau nyamuk pun boleh sebar Lyme, nyamuk dekat mana-mana je kot. Sepatutnya benda ni dah jadi pandemik dunia lah kan? Itulah persoalan yang hos asal pun terfikir. Kalau macam tu, kita semua berisiko setiap kali keluar rumah. Dr. Su berhujah yang sebenarnya penyakit ni memang dah jadi endemik global. Kita je yang tak sedar. Masuk akal juga. Sebab macam kita bincang tadi, simptom dia meniru penyakit lain. Mungkin ada orang kena gigit nyamuk pembawa Lyme ni, lepas tu setahun kemudian dia sakit sendi. Doktor pun cakap, awak ada arthritis rheumatoid. Ya, atau diorang letih memanjang, doktor cakap, ni sebab faktor umur atau awak stres kerja. Padahal ia berpunca dari benda lain. Tapi ada satu lagi cara sebaran yang lagi menyayat hati. Dr. Su percaya penyakit ni boleh diwarisi secara kehamilan atau gestational. Maksudnya mak dia pas ke anak dalam perut. Ya, Dr. Su rasa dia dah bawa bakteria ni sejak dia kecil lagi. Dan secara tak sengaja, benda ni berpindah ke anak-anak masa dia mengandung. Dia malah percaya satu insiden keguguran yang dia alami tu pun sebab patogen ni. Ya ampun, ini betul-betul ubah cara kita pandang penyakit ni. Ia bukan lagi setakat gigitan serangga, tapi dah jadi isu rantaian keturunan. Bakteria tu tembus plasenta, anak tu lahir-lahir je, sistem imun dah dalam mood peperangan. Betul. Dan kalau penyakit ni dah merebak merata macam ni, kenapa ujian darah kat hospital selalu tak dapat kesan awal-awal? Dr. Su ada kongsi pengalaman dia dengan ujian darah lazim macam ELISA tu sering kali bagi keputusan negatif palsu. Pasal ujian ni memang selalu jadi isu. Sistem perubatan standard selalunya akan rujuk pada ujian Western blot. Tapi untuk Pusat Kawalan Penyakit atau CDC sahkan awak positif Lyme, ujian tu mesti ada 5 garisan yang positif. 5 garisan atau bands tu kan? Ya, 5 bands. Doktor nak tengok 5 antibodi berbeza bertindak balas dengan bakteria tu, baru diorang yakin 100% tu memang Lyme. Kalau kurang dari 5, diorang anggap, ini cuma reaksi silang dengan bakteria rawak lain. Dan bila Dr. Su buat ujian tu, dia cuma ada satu band je yang positif, iaitu band 41. Tapi doktor pakar dia tengok simptom dia yang teruk tu, doktor tu bagi satu analogi yang kelakar tapi sinis. Doktor ni cakap apa? Doktor tu cakap, keadaan awak ni ibarat separuh mengandung. Boleh tahan sinis tu. Tapi tepat analogi tu. Sebab band 41 ni, ia sangat spesifik untuk ekor bakteria tu kan. Ekor yang bentuk dia macam pemuka gabus botol tu, kita panggil flagellin. Betul. Logik doktor tu, takkanlah ekor bakteria tu berenang merata-rata dalam darah awak kalau badan dia tak wujud kat situ kan? Tak ada istilah separuh dijangkiti. Kalau ekor tu ada, maknanya kuman tu pun adalah. Memang tak masuk akal kalau hospital nak tunggu 5 garisan baru nak rawat, padahal pesakit dah menderita macam apa. Sebelum saya terlupa, memandangkan awak cakap nyamuk pun bawa penyakit ni tadi, takkan kita nak sembuh racun serangga tebal-tebal tiap kali nak keluar rumah? Dr. Su ada petua semula jadi pasal benda ni. Dia amalkan ambil vitamin B kompleks secara konsisten. Bila dia buat macam tu, dia perasan nyamuk langsung tak dekat dengan dia, walaupun orang lain kat kawasan yang sama dah habis kena gigit. Wah, menarik petua ni. Secara asas biokimianya kan, lebihan vitamin B yang keluar ikut peluh kita tu boleh ubah profil bau kulit. Nyamuk ni sangat sensitif kat asid laktik dengan karbon dioksida yang kita hembus. So, vitamin ni macam kacau radar diorang lah. Ya, satu perlindungan tanpa bahan kimia. Tapi berbalik pada rawatan Lyme ni, bila doktor sahkan Dr. Su ada penyakit tu, bermulalah episod yang betul-betul buat kita geling kepala. Doktor bagi rawatan yang sangat agresif. Agresi macam mana tu? 3 jenis antibiotik berbeza ditelan serentak
Tambah lagi dengan ubat tahan sakit, ubat tidur dan ubat anti kemurungan. Kira macam bom nuklear kimia lah kat dalam badan dia. Gila. Dengan dos sekuat tu, kuman apa pun mesti hancur berkecai kan? Itulah sangkaan semua orang. Tapi sebaliknya pada tahun 1999, keadaan jadi mimpi neraka. Badan Dr. Su jadi lumpuh sepenuhnya dari paras leher ke bawah. Doktor pakar saraf siap salah diagnosis dia dan cakap dia ada ALS. ALS, penyakit saraf yang Stephen Hawking hidap tu. Macam mana bakteria ni boleh hidup lagi lepas kena bom dengan 3 antibiotik? Ini yang buat bakteria Lyme ni ibarat penjenayah licik tahap antarabangsa. Bakteria Borrelia burgdorferi ni bersifat pleomorphic. Maksudnya, dia boleh ubah bentuk fizikal ikut persekitaran. Betul, saya pernah dengar pasal benda ni. Masa dia aktif, dia guna bentuk asal dia yang macam pembuka gabus botol tu kan? Ya, bentuk tu membolehkan dia menggerudi, tembus keluar dari salur darah dan menyorok jauh ke dalam tisu, rawan dan sel saraf kita. Dia bukan sekadar terapung dalam darah macam bakteria biasa. Faham. Maksudnya sel darah putih kita susah nak kejar dia. Tepat. Dan apa jadi bila dia hidup bau antibiotik datang? Dia terus gulungkan diri dia jadi bentuk bola atau sista. Macam dia pakai baju kebal lah ni. Ya, macam dia masuk dalam bunker titanium. Dia buat satu cengkerang pelindung, nama dia biofilm. Antibiotik yang doktor bagi tu cuma merondo kat luar, bunuh semua bakteria baik dalam usus Dr. Su. Tapi bakteria jahat ni relax je kat dalam bunker tu. Dan bila pesakit ingat dia dah sembuh, lalu berhenti ambil ubat. Bakteria tu keluar balik, membiak dengan lebih gila dan serang balik tisu badan. Dan lagi teruk, dorang suka menyorok kat tempat yang kurang oksigen. Sebab oksigen ni toksik kat dorang. Tempat kurang oksigen macam mana tu? Kat retina mata, ruang sinus dalam muka, cecair sendi lutut dan kalau lelaki, dalam testis. Dorang cari tempat yang peredaran darah lambat sampai. Bijak betul penceroboh ni. Macam dorang ada kepintaran evolusi sendiri tahu tak? Tapi pesakit mesti rasa sangat sengsara sebab sakit dia berulang-ulang. Betul. Sengsara tu satu hal. Satu hal lagi, serangga pembawa Lyme ni selalunya tak gigit dan lepaskan satu bakteria je. Dorang ibarat muntahkan satu koktel kuman ke dalam luka tu. So, ada jangkitan sampingan atau co-infections. Co-infections ni yang paling susah nak detect sebenarnya. Contoh jangkitan sampingan yang Dr. Su kena apa? Salah satu yang paling ganas, nama dia Babesia. Babesia ni perangai dia macam parasit malaria. Dia terus serang dan musnahkan sel darah merah. Sel darah merah kan bawa oksigen. Kalau itu kena serang, patutlah pesakit selalu rasa tak cukup nafas. Dorang panggil benda ni air hunger kan? Ya, lapar udara. Lepas tu pesakit akan rasa sakit sangat kat tapak kaki, terutamanya bila baru bangun tidur. Dan ada satu lagi simptom Babesia ni yang selalu buat doktor salah faham, terutamanya untuk pesakit wanita. Berpeluh malam yang sangat-sangat basah. Oh, berpeluh malam ni mesti orang ingat dorang tengah lalui fasa menopause. Tepat sekali. Ramai wanita dijangkiti Babesia diberitahu dorang cuma alami menopause yang teruk. Padahal ia adalah tindak balas badan nak berlawan dengan parasit tu masa dorang tidur. Gilalah. Maksudnya badan tu sentiasa dalam mood kecemasan. Kelenjar adrenal yang urus stres tu mesti kerja lebih masa. Sampai terbakar. Adrenal fatigue lah orang kata. Kitaran kortizol pun mesti tunggang langgang. Memang terbalik habis. Bila malam, masa kortizol patut turun supaya kita boleh tidur tenang, dia naik mendadak. Sebab tu pesakit ada insomnia dan mimpi ngeri yang ganas. Pagi pula, masa patut bertenaga, kortizol jatuh merudum. Nak bangun dari katil pun tak larat. Kesiannya. So, bila Dr. Su terbaring lumpuh tu, dia sedarlah kan yang pendekatan perubatan konvensional dengan kimia berat ni dah tak jalan untuk dia. Ya, itu adalah turning point dia. Dia berhenti ambil semua ubat tu dan mula beralih kepada rawatan holistik. Dia tukar cara berfikir dia. Daripada fokus nak bunuh dan musnahkan 100% bakteria tu yang memang mustahil, dia fokus untuk membina dan memperkasakan tuan rumah, iaitu badan dia sendiri. Wah, ini anjakan paradigma ni. Daripada mentaliti berperang kepada mentaliti membina pertahanan sel. Dia guna pendekatan macam jaga pokok kan? Betul. Kalau tengok daun pokok layu, kita tak pergi sembur racun kat daun tu. Kita perbaiki tanah dia, pastikan air cukup, pastikan ada cahaya. Badan kita pun macam tu. Tanah dia tu usus kita lah.
So, macam mana dia perbaiki tanah usus dia tu? Dia guna jus ubi bit mentah untuk tolong bersihkan hati dia yang dah penuh bertoksik dengan sisa ubat-ubatan tu. Lepas tu dia guna lobak merah untuk pulihkan dinding usus. Tapi ada satu benda yang Dr. Su tekankan sangat-sangat. Pesakit tak boleh terus gopoh nak buat detox ekstrim tau. Kena mula sikit-sikit. Kenapa tak boleh buat terus? Mesti diorang nak cepat sihat kan? Sebab ada satu benda panggil reaksi Herxheimer atau orang selalu sebut Herx je. Oh, pernah dengar pasal benda ni? Herxheimer reaction ni yang tindak balas imun mendadak tu kan? Bila bakteria tu banyak sangat mati serentak, sel dia hancur dan lepaskan toksin saraf dalam badan. Tepat. Bila neurotoksin ni lambat kat dalam darah, buah pinggang dan hati tak menang tangan nak tapis. Toksin ni akan masuk balik, pusing dalam darah dan boleh meracuni otak. Pesakit akan rasa macam demam teruk, sendi sakit mencucuk, macam dilanggar lori lah senang cerita. Masih. Membunuh kuman ni terlalu cepat pun sebenarnya boleh membahayakan nyawa pesakit juga. So, apa penyelesaian dia kalau Herx ni berlaku? Kena guna bahan pengikat atau binders. Contoh paling mudah Dr. Su guna adalah arang aktif. Oh, arang aktif yang berliang tu. Hmm. Dia bertindak macam span kan kat dalam usus kita. Aha. Bila hati dah tapis toksin dan buang dalam usus, arang ni tangkap toksin tu kemas-kemas supaya dia boleh keluar ikut najis. Kalau tak, toksin tu diserap balik. Bijak betul pendekatan ni. Dan lepas dia dah bersihkan usus tu semua, macam mana dia nak pulihkan tenaga sel yang dah rosak tu? Di sinilah dia terjumpa satu senjata rahsia yang betul-betul mengubah fasa pemulihan dia. Dia guna mesin frekuensi magnetik berdenyut, orang panggil mesin PEMF, Pulsed Electromagnetic Field. Ini bahagia yang sangat menarik sebab ia ada kaitan rapat dengan konsep keseimbangan yang Well Wave Asia dan VFP perjuangkan tu kan. PEMF ni, dia tak masukkan ubat atau kimia fizikal dalam badan langsung. Langsung tak. Dr. Su cakap mesin PEMF ni hantar gelombang denyutan arus terus ke dalam badan. Dia bertindak ibarat pengecas bateri gegasi untuk sel-sel kita. Untuk pendengar fahamkan, dalam setiap sel kita ni ada satu kilang tenaga. Kita panggil mitokondria. Bila ada keradangan atau badan kita penuh patogen, kilang ni jadi rosak. Ibarat bateri telefon tinggal 1%. Dia terus matikan sistem pembaikan badan sebab nak jimat tenaga untuk kekal hidup. Setuju sangat. So, bila gelombang frekuensi ni tembus masuk sampai ke nukleus sel, dia bagi getaran yang mengejutkan mitokondria yang tengah tidur tu. Kilang ni dihidupkan balik. Dan bila sel ni dicas kepada voltan optimum dia, keajaiban pun jadi. Sel tu mula bekerja semula untuk buang sisa toksin dan turunkan keradangan dengan sendirinya kan. Maksudnya, bukan mesin atau frekuensi tu yang bunuh kuman tu, tapi dia bagi balik kekuatan kat badan kita untuk merawat diri sendiri. Ya, badan kita sendiri yang buat kerja tu. Kita selalu lupa yang manusia ni bukan sekadar reaktor bahan kimia. Badan kita ni juga adalah sistem bioelektrik. Komunikasi antara sel kita tu bergantung kepada resonans dan getaran elektrik ni. Perkara ni selari sangat dengan apa yang ramai pakar percaya hari ni. Dari pengalaman orang ramai pun, bila badan dapat frekuensi dan isyarat yang betul, respon badan akan jadi lebih harmoni. Kesihatan pulih secara natural. Betul, dan buktinya sangat jelas. Dr. Su bukan je dapat pulihkan diri dia dari lumpuh tu, malah dia guna terapi frekuensi selular ni ke ayah dia juga. Ayah dia ada Parkinson. Oh, wow. Parkinson yang tangan sentiasa menggigil tu. Ya, getaran gelombang frekuensi tu secara fizikal dapat menghentikan gegaran tangan ayah dia buat seketika dan beri ketenangan pada sistem saraf yang asyik bergolak tu. Dia juga ada pesakit umur 21 tahun yang terkurung dalam rumah 2 tahun sebab keletihan melampau. Lepas guna rawatan keseimbangan sel ni, pemuda tu kembali sihat sampai boleh main snowboard balik tau. Ini betul-betul membuktikan satu benda. Kita kena berhenti berfikir yang kita perlu memburu dan bunuh patogen tu sampai titisan darah terakhir. Matlamat kita patutnya adalah untuk jadikan persekitaran dalaman kita sangat kuat, penuh tenaga sel dan tak bertoksik supaya parasit tu tak boleh nak tumpang hidup. Tepat sekali. Kalau persekitaran badan kita berubah jadi benteng kebal, penyakit pun automatik akan cari jalan keluar. Sangat mendalam perbincangan kita kali ni. Ya. Dan kita dah bergerak sejauh ni dari degupan jantung 240 sebatan seminit ke analogi separuh mengandung dan akhirnya
Macam mana frekuensi boleh cas mula bateri sel kita? Saya rasa rumusan paling besar untuk pendengar kita hari ini, walaupun anda tak ada penyakit Lyme, tapi simptom macam brain fog, letih melampau, hormon tak stabil tu sebenarnya melanda ramai orang moden hari ini. Betul. Gaya hidup kita hari ini yang penuh tekanan, makanan terproses, bahan kimia, semuanya meracuni badan kita setiap hari. Nak pulih tu, kita kena betulkan tanah dalam badan kita tu dulu. Sokong hati kita, bersihkan usus kita. Dan pastikan tubuh kita dapat isyarat atau frekuensi semula jadi yang diperlukan untuk bantu menstabilkan balik fungsi biologi kita. Jangan cari pil ajaib je, tapi cari punca. Sentiasalah dengar isyarat badan tu. Kalau Dr. Makmal kata ujian anda normal tapi awak rasa macam, aku tak sihat ni, percayalah pada rasa tu. Teruskan cari jawapan. Betul sangat. Jadi sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu persoalan untuk difikirkan. Hari ini kita nampak macam mana satu bakteria kecil bentuk macam pembuka botol boleh hack sistem hormon, padam memori sampai orang tu rasa nak gila. Bakteria mikroskopik je tu. Ya, so cuba fikir, apakah lagi gelombang, tekanan emosi, bahan pengawet atau isyarat-isyarat tak nampak kat luar sana dalam persekitaran moden kita ni yang sedang menyerap masuk ke dalam sel badan anda setiap detik dan secara senyap-senyap mengubah cara biologi anda berfungsi. Mesin X-ray pun takkan mampu nampak benda-benda halus macam tu. Memang tak nampak. Jadi, teruslah jadi pemerhati kepada badan anda sendiri, mula beri perhatian pada frekuensi kehidupan anda. Terima kasih kerana menyertai kami. Jumpa lagi di Eksplorasi Mendalam seterusnya.